hari yang mulia kepada semuanya. Ibu dan ayah menunggu kepulangan kita, serta sanak saudara, kawan dan jiran tetangga. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Selamat Hari Raya. Sepuluh jariku mohon kemaafan kerana jika ada tersalah tutur bicara. Sepuluh jariku mohon kemaafan kerana jika terguris di dalam harap maafkan. Ku ucapkan selamat Hari Raya minal aidil wal faizin untuk semua. Sepuluh jariku mohon kemaafan kerana jika ada tersalah tutur bicara. Sepuluh jariku mohon kemaafan kerana jika terguris di dalam harap maafkan. Ku ucapkan selamat Hari Raya minal aidil wal faizin untuk semua. Hari yang dinanti tak sabar nak balik raya. Sebulan berpuasa menahan lapar dahaga. Raya tahun ini dapat bonus cuti pula lama. Oh indahnya nak menyambut Hari Raya. Terujannya hati nak jumpa ayah bunda. Hampir 10 lama berjauhan berkelana.
licin, ketupat lemang dah habis ditalan. Sepupu kecil sorok kuih raya woi dekat mana. Pada semua kenang, jumpa salam bersuara. Kita ketawa, dia mama lagi salah. Dulu lama-lama, time just fly by. This awal raya berdua dengan bertiba. Sebelah ada jiran macam naga, asal nampak nak bertengkar, buat aku sakit kepala. Sedap betul mulut dia, senang-senang panggil kita naga. Dua kali lima, takut terkawin pula. Tak kuasa aku, bukan dia tes saya. Jangan cakap besar, takut terjatuh cinta. Esok dah nak raya, baik buat kuih raya. Baju raya dah siap tempah, tak sabarnya nak beraya. Duit raya pun dah tukar, semangatnya nak beraya. Esok ronda-ronda, boleh kita cuci mata. Semua sudah sedia, elok kita tidur saja. Jangan jadi orang sebelah, solat raya pun membuta. Dia tak puas hati, apa dia sakit hati, sebab tahun lepas punya baju raya sama colour dengan langsir. Perut aku pun dah kenyang, habis makan ketupat dan rendang. Tiba-tiba saudara datang, minta tolong hantarkan lemang. Kenapa raya pertama, waktu ini nak rosak pula? Nak minta tolong pada siapa? Sedihnya aku rasa, beginikah kisahnya? Kenapalah raya pertama, nasib malang bertimpa-timpa. Alamak, ada perempuan dok termenung di tepi jalan. Rupa-rupa jiran sebelah, sakit hati malas nak layan. Tak sampai pula hati ini nak tinggal dia kesorangan. Awak nak pergi mana, mari abang hantarkan. Maluku selama ini, hari-hari gaduh dengannya.
orang kaya, rumah besar, kereta mewah. Tunggu dulu, Akram bagi tahu, rumah itu raya tahun dulu. Sirap dia tawar amat kue makmur sepelik tak tunggu duit. Apa kata kita, raya rumah di sebelah. Aku dengar anak dia lawa, putih gebu bibirnya merah. Tunggu dulu, Acoy bagi tahu, rumah itu rumah Haji Abu. Kau tak ingat apa kagak buat getah segerap dia. Engkau riba, aku buat. Jadi kita nak beraya di mana? Takkan raya pertama duduk lepak sahaja. Hari raya orang semua bergembira, kita pula berduka. Tak dapat raya. Jom raya rumah nenek aku, ada rendang ketupat bahulu. Mana tahu dapat dihulu 10 atau 50. Tunggu dulu, Ayi bagi tahu, nenek sendiri kau pun tak tahu, dia tak ada di rumah. Macam mana engkau tahu? Oi sepupu, itu pun nenek aku. Alamak, ya ke? Aku dah tak ada idea kita nak beraya di mana. Jom raya rumah awetku. Dia pun tak ada hala tuju. Apa kata kita raya rumah awet dia, kita cuci mata. Jemputlah naik sayangku, bawa sekali temanmu. Jual sudah sedia, semua di atas meja. Tunggu dulu, kami mau tahu siapa yang masak banyak begitu. Kalau kamu mahu tahu, ku cabut di kepalaku. Jadi kita nak beraya di mana? Takkan raya pertama duduk lepak sahaja. Hari raya orang semua bergembira, kita pula berduka. Dapat raya. Inilah kisah 6 bersaudara mempunyai rancangan untuk pulang ke desa menyambut hari raya, hari yang mulia bersama. Woi, aku tak bisa lagi. Aku tak lagi. Setahun sekali balik beraya, apa agaknya dibuat mereka. Rindu hatiku memang tak terkata. Hai tak sabar, hati ini makin terujah. Kian bertambah pilu dan hibah. Teringat ketupat pendang masak lodeh sambal hitam. Teringat pula kawan-kawan kita yang berkubang waktu kecil dah besar panjang. Jom balik
apa dah? Sabarlah, goreng dulu. Aku nak nyanyi. Mana part aku? Tanya coy. Bagilah. Tak tahu, tanya coy. Duit raya pun dah ku sedia. Mata airku dah tak sabar nak jumpa latu-latu ini untuk anak buah. Bos bagi bonus 1 tahun gaji. Bos bagi cuti sampai raya haji. Yang paling indah raya tahun ini. Jom balik, jom balik, jom balik. Oi, naik. Jom balik, jom balik, jom balik, jom balik raya. Jom balikan, jom balikan, jom balikan, jom balik raya. Jom balik, jom balik, jom balik, jom balik raya. Jom balik raya. Riang gembira dan sebenar raya. Dan sebenar raya. Dan sebenar raya. Nyanyilah. nak beraya. Tu je. Sikit tu je. Udah, diem. Tak sabarnya rasa nak untung, nak jadi kaya. Kali ini balik raya, semua naik kereta mewah. Molek benar apa yang engkau kata, tetamu kita mestikan bercerita. Rendah wahyu. Rasakannya duit raya bagi dolar. Belagaknya Sekali sekala tak apa. Asyik. Dari tadi dok berjalan, Pancit tu. Aku rasa kepenatan. teka aku dah tak tahan. Ku nak minum kehausan. Aku rasa lain macam. Takkan korang semua tak perasan. Apa yang engkau maksudkan? Kita dah tersesat di dalam hutan. Kenapa bila nak raya Jadi lagi benda yang sama. Apalah nasib kita, Masuk tak kali ketiga. lagi-lagi tak dapat raya. Kenapa bila nak raya? jadi lagi benda yang sama. Cakap apapun tak guna, esok lusa dan nak raya. Lagi-lagi Tak dapat raya. Lain kali jangan kau cakap besar, jangan kau buat leceh. Semua ini salahnya. Jangan gaduh, Janganlah marah-marah. Bawa-bawa bersabar. Ini kan bulan puasa. Aku nak balik, nak beraya. Sawadika, why you crying? What I just speak medai cari bulu bukan petai. Now tersesat I cry And I'm
Okay, and I am friend rencana Roy kita ikan. Apa kau mepek? Itu kan maksud Apalah nasibku di dalam hutan, mencari bulu tu dibuat lemang. Tak ada tanganmu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak ada tanganmu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lagi-lagi tak dapat raya. Kenapa bila nak raya Jadi lagi benda yang sama. Apalah nasib kita sudah kali ketiga, lagi-lagi tak dapat raya. Kenapa bila nak raya Jadi lagi benda yang sama. cakap apapun tak guna, Sudu sarana raya. Lagi-lagi tak dapat raya. tak dapat raya, Tak dapat raya. tak dapat raya, tak dapat raya. Tak dapat raya. Tak dapat raya. Baju raya jatuh longkang hilang pula. Apa dia? Apa dia? Kita jahit jelak baju raya kita. Apa dia? Apa dia? Tak tahu. Habis engkau nak pakai apa? Baju tahun lepas punya ketat sendat macam nangka. Bulan puasa makan kena jaga. Kau melantar tak ingat dunia. Nak buat macam mana? Pakai kain langsir alas meja. Apa dia? Good idea. Tak tahu. Kita pinjam mesin jahit anti punya. Apa dia? Mesin apa? Tak tahu. Amir ambil kain, Akram gunting kain, Erik jahit kain, kau berdua ambil mesin. Kau buat apa? Takkan duduk diam saja. Aku pantau jadi supervisor. Jadi Jalan dah di malam raya, kita jahit baju raya sama-sama. Aci-aci Dan nasib kita baju raya dah tak ada. Sedihnya Aku dah kata jangan bagi dia ambil baju raya kita. kan dah terkena baju raya jatuh longkang. Bunyinya kuang kuang kuang, kuang kuang kuang. Malam begini pedih mata tak tidur lagi. Esok nak solat raya, takut terlajak sampai senja. Kau berbunyi lagi, ada juga yang makan kaki. dah jangan nak bising. Aku lapor. Pergi dapur kau masak sardin. Baju raya tak ada, punah semua. Habis duit sudah. Aku tempat baju raya. Baju raya kita lamsir alas meja. Nak buat macam mana? Buat sampai siap sudah. Di malam raya kita jahit baju raya sama-sama. Dan nasib kita baju raya dah tak ada. Sedihnya Aku dah kata jangan bagi dia ambil baju raya kita. Mai garangnya dah terkena baju raya jatuh longkang. Bunyinya kuang kuang kuang.
butang baju mana dah? Siang malam masih kedek. Mari semua kita raya di rumah saja. Semua tak boleh keluar, nanti kena saman padan muka. Tunggu dulu, Akram bagi tahu, pakai saja baju tahun dulu. Walau raya dekat rumah masih boleh cantik lawa. Lepas itu post dekat Insta. Apa kata kita raya rumah di sebelah? Aku dengar anak dia lawa, putih gebu bibirnya merah. Tunggu dulu, Acoy bagi tahu, mana boleh keluar macam itu. Kau tak ingat virus melekat, nanti tak pasal beraya dalam wad. Jadi kita nak beraya di mana? Takkan raya pertama duduk lepak di rumah. Reda jelah tahun ini macam biasa, macam tahun lepas juga. Tak dapat raya. Aku ada masalah, berat hati rasa nak luar. Baju raya aku tahun sudah sedar perut terkeluar. Tunggu dulu, aku bagi tahu, nenek kita ada tinggal baju. Ish, tak adalah baju itu. Apa kisah kau nak malu? Sekarang trend baju kelawar biniku. Alamak, dah haram ke? Aku dah tak ada idea nak buat apa masa raya. Jom video call awekku. Dia pun tak ada hala tuju. Apa kata kita cuba call je awek dia. Kita cuci mata.